Assalamualaikum. Sudah lama tak upload video. Okey, ini ada isu lah. Daripada Bentong ke hantar ke Indonesia, pekerja Indonesia 3 orang daripada Bentong, daripada pasar bandar Bentong tu. Memang Grab ni tak masuk akal lah. Ni bypass ni, CSR ni, Bentong yang bypass menuju ke ni. Ada ke dia nak bagi aku RM6 je? Grab bagi aku RM6 je. Jadi aku tengok, yalah sekarang pukul 8.43. Jadi tengok pekerja Indon ni, pekerja ladang ni dah beli barang kan, nak balik. Jadi aku saya telefon lah. Okay, ni apa yang bypass tu kan, bulatan tu kan. Jadi RM6 je, mana boleh hasil. Gila lah, ni nak kena pusing balik. Sama ada pusing balik ataupun pergi ke Mempaga, Felda Mempaga ke, ataupun Lebu. Ni apa tu, signboard Mempaga. Jadi kita pun nak resign jugalah kan. Kalau kita tak ambil kan, tak ada orang nak ambil langsung. Tapi tadi dia cakap saya driver yang pertama respon. Tapi saya tengok dulu, RM9 nak hantar ke sini tengah gelap tu. Jadi saya itulah mintalah, bagilah RM25 pun. Okey, dia bagi 30. Alhamdulillah. Dia pun faham. Dia orang faham. Dia orang ada duit. Dia orang faham lah. Takkanlah kita ni dapat RM9 je. Apalah Grab ni. Dah lah internet tak ada tadi. Dah drop tadi. Tengok bukti dia. RM8 je aku punya dapat RM9. Dia punya RM8. Ada kalau Grab ni. Tengok bengong lah. Aduh, benda tak logik lah. Dia kalau kena macam ni, kawasan Bentong ni kan, kalau kena tempat-tempat yang yelah pekerja England ke Bangla ke, tadi 3 orang, barang sikit je. Ni kalau ada macam tu, Bangla 3 orang nak bawa barang berat-berat, Grab bagi RM5 je aku. Aduh. Jadi memang tu lah, tak masuk akal lah. Bila kita minta dengan Bangla, dia tak nak. Dia tak nak, pandai dia lah, lantak kau lah. Itulah gayanya Grab ni. Bila ada masa okey. Kalau tak ada okey, jadi koroke. Semalam orang pakai Grab, kereta rosak daripada Gua Musang nak balik ke Puchong utama. Jadi saya berada di Bentong semalam. Jadi saya baru tengok orang tua kejap. Dah 3 hari sebelum tu di KL. Jadi patah balik kan. Sempat tengok orang tua sejam je. Lepas tu buka Grab, tengok ada orang nak naik daripada daripada Bentong, Bandar Bentong ke Puchong utama. Saya dapat RM111, 96 km. Kira cukup-cukup je lah, RM1 sekilo. Tak adalah macam InDrive. Dia tak pakai InDrive. Kalau tu saya tak adalah pula nak suruh dia tukar ke InDrive pula kan. Saya datang situ, dia tanya dia, dia punya situasi memang urgent lah. Dah driver 3 orang dah tak nak. 3 orang driver Grab tak nak, reject. Lalu saya pun pergi datang tengok dulu, tanya lah macam mana. Okey lah, boleh lah saya hantar. Saya pun kira macam cowboy je kan, ad hoc lah kan, standby je. Hantar ke Puchong utama memang kawasan yang itulah, kawasan yang saya tak biasa lah, tak familiar. Itulah, nak balik tu memang itulah. Semalam hari Ahad. Tengok mana dah Puchong apa semua tu. Ni yang semalam berapa tu, 92 km. Saya dapat 111. Dia punya total dalam 150 lah.
Jadi andai kata tol RM15. Jadi andai kata pakai InDrive 154 tolak 15 tadi, katakanlah tu, saya masih lagi untung InDrive 140. Betul tak? Passenger bayar total termasuk tol 155 lah ni kan. Kita bulatkan jadi 155 tolak 15 dapat 130. Yang ni Grab 111. Jadi itulah. Tapi orang yang tak biasa pakai, dia cuma tahu Grab je lah kan. Itulah. Pada tu Puchong memang banyak cancel lah. Saya tak kerti sangat Puchong ni. Tak dapat lah, tak kerti lah. Ni TPP Industri Puchong. Oh, ini kawasan memang nak balik ke Bukit Bintang tu lah. Itu ni Afrika, Negro Afrika yang bukan Islam. Dia orang berkumpul, ada perhimpunan semalam. Tapi tak jadi. Saya dah sampai sana, memang jauh juga masuk ke dalam, 2 km nak kejar. Lepas tu hujan lebat. Saya memang tak biasalah Puchong ni kan. Tapi alhamdulillah lah, jalan tak ada jalan elok, jalan tak rosak. Kawasan industri Taman Perindustrian Puchong. Masuk ke dalam tu 2 km kejar. Lain-lain passenger entah mana pergi, dia cancel, saya dapat RM3. Dapat RM3 pun tak bala kata kalau kereta rosak. Tempat gelap, tempat tak biasa. Lepas tu hujan lebat. RM3 je dapat. Lepas tu patah balik semua, pakai InDrive. Barulah dapat apa daripada area Puchong tu, area banyak komersial tu, nak balik ke Maluri Ceras. Daripada Maluri Ceras tu barulah dapat balik semula ke Setapak. Itulah gayanya apa kalau kita bawa Grab ni macam cowboy lah, ad hoc je kan, pergi mana-mana tempat kalau kita nak lah kan. Sebab kalau macam kat Bentong ni, bandar kecil ni, yang domestik ni, yang lokal ni, banyak mana tak masuk akal lah. Itulah gayanya. Yang tadi kan, nak RM6, nak Grab bagi RM6 je, tak boleh lah macam tu kan. Mana tadi? Kredit wallet dah zero. Ni saya buat rakaman ni, itulah. Tak ada isu sangat lah. Kalau nak sebut isu, InDrive pakai navigation Google Map. Saya pakai Google Map, saya tak pakai Waze. Jadi Google Map ni ada bagi navigation yang agak bahaya lah. Tapi nasib baik saya tahu tempat tu kena U-turn dan pancung Jalan Sibuk, depan Hospital Tawakal. Bawah jambatan tu ada U-turn. U-turn tu sebenarnya kalau nak pergi McDonald, kalau nak pergi Sentul. Yang Hospital Tawakal daripada Gombak menghala ke KL, roundabout tu. Jadi kat situ ada U-turn. Jadi ada pula Google Map nak suruh pancung, nak masuk ke, nak ambil passenger tu. Baik dia suruh saya tu pergi sampai roundabout, patah balik ke Hospital Tawakal. Yang itu lagi selamat. Jadi saya, nasib baik saya tahu ini memang impossible, bahaya sangat. Jadi saya cancel. Andai kata saya tak tahu, bila tu nak suruh pancung juga, time tu kereta laju-laju. Jadi kalau kita tahu, jangan buat lah. Kalau tu better cancel lah, daripada kita main gamble je kan. Kalau berlanggar ke apa, kita punya salah. Nak ikut navigation punya pasal, nak ambil passenger, nak dapat berapa ringgit sangat, kena kita pula langgar orang ke apa ke. Okey, nantilah tu jalan alternatif ke Rauk Gongsang. So saya ni, sama ada saya patah balik kat roundabout tu, ataupun saya pergi Mempaga, ataupun saya ikut semua Bilut balik semula ke Bandar Bentong. Itulah. Okey, nanti kalau ada isu lagi saya upload lah. Assalamualaikum.